Gaji korang 1,007, mampu ke korang nak beli S-Max 250 ni? Jom kita kira. Untuk motor ni, dia ada minimum muka 2,000. Boleh ikat 7 tahun, bulanan dia 458. Untuk rotek dengan insurans motor ni pula, setahun RM800. Kalau korang bagikan dengan 12 bulan, baru RM67. Untuk tangki minyak motor ni, 13 liter tau. Agak besar jugalah. So, sebulan minyak korang kena prepare dalam RM100. Untuk servis minor motor ni pula, setiap 5,000 km, RM200. So, kalau korang bagikan dengan 3 bulan, dalam RM67. Untuk tayar motor ni pula, depan belakang RM500. So, bulanan korang kena prepare dalam RM42. Untuk belting pula, anggaran RM250. So, sebulan korang kena prepare dalam RM21. So, lepas dari kita kira-kira tadi, anggaran bulanan motor ni dalam RM700. Korang rasa mampu ke tak? So, kalau korang berminat dan korang rasa mampu nak beli motor ni, korang isi nombor phone dekat bio saya. Okay, kita free delivery seluruh semenanjung Malaysia.